Macam dia macam lengkot dandut tau. Bila dia nyanyi tu macam dia macam dah seolah-olah dia nyanyi dekat studio yang dah edit tau suara dia. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi for those yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. Kalau korang belum subscribe, like and comment this video in my YouTube channel, boleh tolong subscribe sekarang, okay? Okay? Jadi hari ni Ayu akan teruskan untuk reaction Ayu untuk gadis yang bernama Resa. Okay, Resa ni dia dikatakan mempunyai suara yang seakan mirip dengan Allahyarhamah Nika Ardila. Jadi ada orang request untuk Ayu dengar macam mana Resa dia bawa lagu Boleh Jadi Permaidani by Exist. Sebab lagu Boleh Jadi Permaidani ni kan sekarang tengah in kan, macam tengah trending, tengah viral. So Ayu nak dengar macam mana Resa bawa. So jom kita start dengar. 1, 2. Oh ya Allah, hai. Dia sikit je dia punya lagu tu. Resa nyanyi sikit je yang dalam rakaman ni, tapi macam sedapnya. Kalau korang dengar kan dia punya lenggok tu kan, bukannya orang biasa bawa tau. Macam Sekejap mana part dia Aku juga, macam tu kan dia juga. Dia macam lebih lembut lagi dengan serak-serak suara Resa ni. Macam macam seronoknya dengar. Macam yang dekat part dia tarik tu. Okay, sini tebak kan. Tu cinta. Betul. Okay, sekejap. Seperti, faham tak? Macam dia buat style dia sendiri tau. Lain style lain. Macam dandut sikit. Macam dia macam lengkot dandut tau. Dia tak full, tapi itu antara sedutan lah. Antara sedikit Resa nyanyi lagu Boleh Jadi Permaidani. Ayu harap lepas ni kalau Resa dengar lah kan, Resa kenalah cover full, baru dah kita nak dengar kan. Macam macam tu lah. Okay, seterusnya Ayu nak tunjuk kat korang satu lagi video yang Ayu nak reaction. Resa dia dapat macam ada challenge macam tu lah. Orang suruh dia nyanyi lagu tanpa muzik dekat Cafe Bintang Kehidupan. Dekat Museum Nika Ardila lah. Jadi Ayu nak dengar. Sebabnya suara Resa ni kan, bila dia nyanyi tu macam dia macam dah seolah-olah dia nyanyi dekat studio yang dah edit tau suara dia. Tapi sekarang ni dia nak nyanyi, dia nak buktikan dekat penonton yang suara ni bukan edit, memang betul-betul dan agak mirip dengan Nika Ardila sendiri. Jadi jom kita dengar. Dia nyanyi lagu Bintang Kehidupan lah dekat museum ni. Okay. 1, 2, 3. Ya Allah, jelas sih suara dia, vokal dia tu. Wow. Suratan cinta kau dan aku harus berpisah. Uish, tarik tu tau. Macam bukan salahku kasih, bukan salahku juga. Wow. Hanya perbedaan. Wow, dia tarik tu sedap.
sekejapnya. Tapi bila orang dengar kan macam rasa sepak tau. I rasa sebab I rasa macam nikah Adila nyanyi depan mata tau. Untuk korang ibu reaction tau. Sedih pula tu macam kenapa I tak sediakan tisu dulu. Sangka pula rasa macam menyentuh sangat tau. Gimana? Masih diragukan tak? Ni semuanya peminat lah ni. Peminat nikah Adila. Pakai musik. Masa dia orang request untuk muzik sekali. Tadi tanpa muzik. Mesti Nesa rasa macam macam ramai peminat dia kan macam tu. Sebab dia macam bakat dia tau. Macam dia macam disamakan dengan suara Bintang nikah Adila tu. Okay. Ini ya, berhubung yang paling banyak ini lagu Rindu. Ini sebelum lagi kita dengarkan saja lagu Rindu. Siap? Mau pakai musik? Tak, dia tak kasih pakai musik. Boleh dong bantu. Nesa nampak macam blur-blur tau. Sebab dia macam mungkin macam dia performance dekat depan orang ramai kan, macam tu kan. Tapi tu dah antara sedutan lah. Okay, jadi itu je lah untuk Ayu punya reaction kali ni. Memang Ayu sangat-sangat terkejut lah masa awal-awal dengar tu. Tak sangka dia boleh sama. Macam sebiji tau. Macam dia macam sebiji tapi sebenarnya ada dia sikit-sikit tak sama. Tapi bagi Ayu kalau kita dengar sekali tu rasa macam memang betul suara dia. Faham tak? Dia sama tapi tak serupa. Ada mirip tapi tak serupa macam tu tau. So, I think tu je untuk video kali ni. I hope korang suka dengan reaction Ayu. Kalau korang nak request apa-apa, boleh request kat ruangan komen bawah. Kalau Ayu dah masak, Ayu akan buat request ataupun yang korang nak. So, thank you korang yang sudi komen and subscribe. Yang belum subscribe, boleh tolong subscribe channel Ayu tau. Untuk bagi semangat Ayu untuk buat banyak-banyak video untuk korang lepas ni. Okay, bye korang. Thank you for watching. Have a nice day.